Demi Allah, Allah tidak akan mengampunkan engkau dan tidak akan memasukkan engkau ke dalam syurga. Kadang-kadang manusia sering melihat dosa orang lain dengan mata yang keras, tetapi melihat amal sendiri dengan mata yang sangat lembut. Maksiat orang lain jelas di pandangan, namun penyakit hati sendiri tersembunyi daripada rasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menceritakan tentang dua lelaki daripada Bani Israel. Seorang tekun beribadah, seorang lagi sering terjatuh dalam dosa. Setiap kali melihat saudaranya berbuat salah, lelaki yang rajin beribadah itu menegur. Namun pada satu ketika, lidahnya melampaui batas. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunkan engkau dan tidak akan memasukkan engkau ke dalam syurga. Kalimat itu bukan lagi nasihat. Ia sudah menjadi satu hukuman. Bukan sekadar teguran, tetapi seolah-olah menutup pintu rahmat Allah. Apabila kedua-duanya dihadapkan kepada Allah, Allah mengampunkan orang yang berdosa itu dengan rahmatnya. Dan Allah menegur lelaki yang rajin beribadah itu kerana berkata tentang Allah tanpa ilmu dan mendahului keputusan Tuhan. Di sinilah hati perlu tunduk. Amal tidak memberi jaminan jika hati dipenuhi rasa lebih baik. Dan dosa tidak sentiasa membinasakan jika hati masih hidup dengan taubat. Kadang yang membinasakan bukan maksiat, tetapi rasa selamat. Kadang yang menyelamatkan bukan banyaknya amal, tetapi rasa takut kita kepada Allah. Selagi Allah membuka pintu, tiada manusia berhak menutupnya. Selagi seseorang masih bernafas, rahmat Allah masih berjalan kepadanya. Jika melihat manusia jatuh, kita doakan. Jika melihat manusia jauh, kita harapkan hidayah untuknya. Kerana hati yang tunduk akan mendoakan, bukan menghukum. Bimbanglah pada satu perkara, bukan takut kurangnya amal, tetapi takut hati merasa mulia. Jom sama-sama kita doa agar hati kita dipelihara daripada sifat-sifat hasad, riak dan sombong. Ya Allah, selamatkanlah hati kami daripada rasa lebih baik. Peliharalah lidah kami daripada menghukum dan jadikan kami hamba yang melihat rahmat-Mu lebih luas daripada dosa manusia. Az-Zuha menyantuni dengan hati.